Beringat weh sao nak kasih saya dalam dunia sosial, nak kasih saya dalam dunia online sana, nak gawe apa saja sana. Takut-takutnya habis duit ratus-ratus ribu kod dah. Khabar-khabar sana orang duk kecek nak malam tu kita duk kecek nak hari raya tu sana. Orang lain-lain sao. Berlaku dah di tiga wilayah kita sao. Berita ni maklumat yang lagu mana sasai? Marilah kita dengar bersama sasai. Assalamualaikum sasai. Jadi lagu ni salah berita ni salah kita ambil jadi peringatan lah kita berkata tu sao. Kita ambil daripada Facebook yang bernama Nepak Kamu Sangkel. Dia pun kata ada seorang pegawai duk kerja kerajaan lah sasau. Dalam daerah Sisakon. Wilayah Naratiwak. Iaitu 3 wilayah kita ni sasau tak ada jah mana lah. Jadi apa ni kelakuan para puan ni sasau. Dia suka buat Facebook palsu. Facebook palsu ni macam mana? Dia buat satu Facebook. Lalu tu lah sasau dia ambil gambar orang lain. Dia ambil gambar retina mana pun tahu sasau. Cuma asalkan wik retina tu comel, asalkan wik retina tu jadi menarik bagi orang atas sana. Lepas pada tu sana dia buh dia di Facebook dia, dia pun sana carilah mudah kata tu untuk nak tipu. Nak tipu orang dah sana. Mudah-mudah kata tu duk tenggai lah sana. Tu lepas pada apa ni Facebook dia di jangok comel siap dah sana. Gi cari orang atas tu, lepas pada tu jadi gawe sana. Dia bukan kata tipu dia ni sana, bukan kata seperti dengan scammer buat mencacip dia sana, bukan kata sehari 2 hari tu boleh duit juta-juta, boleh duit ratus ribu sana, bukan cara tu, bukan macam tu sana. Dia kena guna masa juga sampai duit orang atas tu harap dia, duit orang atas tu apa ni mik dia jadi gawe jadi kasih sayang sana. Lalu lepas pada tu dia kata terima kasih sayang dah. Tu ikutlah dia kata dah. Kata on week. Mari 10 kod 20 kod. Tak ada mai 10 kod 20 kod. Siapa yang bunyi khabar kata sana. Apa ni Rairet kata, lelaki yang pertama hak kena tu ratus-ratus ribu kod dah hak habis sana. Kata banyak benar sana. Tu kita pun tak faham juga atau orang atas mana dah. Tak ada tengok muka lagi. Warning on week kepada retina ratus-ratus ribu tu sana. Gitu kita rasa heran juga sana. Jadi nak beringatlah kepada kita semua lebih-lebih lagi orang atas tak boleh tengok retina apa lah. Tak boleh tengok retina jangan sikit bok sao. Allah mudah-mudah berlaku buka hati lalu dah sao. Allah. Kerana sao. Jadi kes ni sao para puas kerja kerajaan tu sao dia laak lah daripada kerjaan dia tu sao. Tapi nampak kamu sangkel dia kata lagu ni sao. Apa ni laak dia tu dia tubik daripada kerja dia tu bukan jalan untuk nak ukar masalah sao. Tu sebab kata wak salah suku. Kerja area tu suku sana. Jadi kira kata tu kedai ni sana kita kena titam lagi, kena ikut lagi sana sebab kata nampak kamu sangkel dia kata nak damnengkan hai ting tisut dia kata dah. Mai mikan cerca dadai tangsin. Jadi kita mari ikut lagi lah kes ni. Lepas tu hak pentingnya sana kes ni jadi peringatan kepada saya semua khususnya kepada orang yate hak tak boleh tengok retina jangok maka buka hati lalu dah selesai. Beringat sikit. Sekadar ni selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.